Siapa dah ucap selamat hari guru dekat mak dia? Seorang je? Dua. Yang lain ucap ke tidak? Tak. Kenapa tak ucap? Saya bukan cikgu. Saya bukan cikgu. Oh, sebab mak awak bukan cikgu, tak payah ucap lah. Okey, apa maksud guru sebenarnya? Apa maksud guru? Orang yang membimbing, orang yang mendidik. Siapa orang pertama mendidik kamu? Mak. Jadi kenapa tak ucap hari guru pada mak? Siapa orang pertama ajar kamu bercakap? Siapa orang pertama ajar kamu makan? Siapa orang pertama ajar kamu berjalan? Jadi kenapa tak ucap pada mak? Sebab tu Nabi cakap, ibumu, 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 baru ayahmu. 3 kali Nabi sebut. Apa-apa mak dulu. Hari guru mak dulu, hari ibu mak dulu, hari apa atas dunia semua kena mak dulu. Sebab mak adalah orang yang pertama mengajarkan kita semua benda. Nak menelan, nak isap susu, nak sendawakan kamu, nak basuh berak kamu, pakaikan baju kamu, semua mak. Mak ada orang pertama. Walaupun mak kita bukan seorang guru, mak kita suri rumah je. Yang kamu kata, mak saya suri rumah je. Tak ada istilah je untuk suri rumah. Suri rumah adalah pekerjaan paling mulia atas muka bumi ni. Sebab dia yang uruskan kita daripada A sampai Z. Daripada kita celik mata sampai kita pejam mata balik. Mak yang suri rumah je tu lah yang uruskan kita. Dan kalau bukan sebab mak yang suri rumah tu je nak uruskan kita, kita takkan jadi sampai macam hari ni. Ada tak baju kita bergosok pergi sekolah? Ada tak sarapan tersedia pagi-pagi? Ada tak balik sekolah makanan tengah hari dah terhidang? Semua sebab mak yang suri rumah tu je. Dan jangan sekali-kali merendahkan martabat seorang suri rumah. Itu adalah pekerjaan paling mulia, Nabi cakap. Sebab ada mak kamu yang tak bekerja, yang kamu kata tak bekerja tu lah, kita terurus hari ni. Kita boleh makan pakai, pakaian elok, wangi, bersih, bergosok, berlipat. Kamu balik rumah, rumah dah bersih. Tempat tidur dah kemas, rumah tak bersepah, selesa, tak ada sampah dalam rumah, betul tak? Sebab ada mak. Maka sewajarnya sambutan apa-apa pun mak dulu. Jadi balik lepas ni kena ucap apa? Selamat Hari Guru Ibu, terima kasih sebab didik saya. Ibu orang pertama yang mendidik saya, jadi ibulah guru pertama. Kalau bukan sebab mak, kita tak kenal Tuhan kita. Kalau bukan sebab mak, kita tak pandai mengaji sembahyang kita. Mak kita yang ajar alif bata, mak kita yang ajar kita berwuduk, mak kita yang ajar hampas sejadah. Jom solat sama-sama. Sebelum kamu datang sekolah, mak kamu dulu cikgu yang pertama. Siapa dah ucap selamat Hari Guru dekat mak dia? Saya. Seorang je?